Ada kedai cendol lah kat sini. Wow, jomlah kita nak masuk. Nak tengok apa benda yang ada kat dalam. Jom kita terjah. Hai, Assalamualaikum. Saya Natia Zainal dan kini kami berada di Cendol House, Temoyong Langkawi, okey. Dan bersama-sama dengan saya hari ini adalah seorang usahawan muda, kecil, molek, comel. Yang diberi nama Nur Ain Farhanis binti Muhammad Fauzi atau lebih mesra dengan panggilan Anis. Hai, Anis, Assalamualaikum. apa khabar? Alhamdulillah baik. Okey Anis, sebelum kita pergi lebih jauh lah kan. Okay, kita pembukaan dulu lah macam biasa lah kan. Boleh tak Anis ceritakan sikit lah tentang Anis dan macam mana tercetusnya tiba-tiba rasa macam alamak nak buka kedai cendol lah. Assalamualaikum, nama saya Anis, berasal dari Alostar, berumur 23 tahun. Okey, macam mana saya nak buka bisnes cendol ni? Dari kecil lah, saya dibesarkan dalam bisnes family business, iaitu mak ayah saya ada kedai. Dan dari situ saya macam seronok lah berniaga ni kan. Teringin nak ada kedai satu, lepas habis sekolah nak ada kedai sendiri satu hari nanti. Lepas tu start habis sekolah SPM, Anis try buka dekat tapak Abang Anis, buka kedai, gerai kemah. So dari situ dalam masa sama sebelum nak buka kedai tu mesti nak kena belajar kan. Betul. So Anis belajar dari segi rasa bisnes, kenal pelanggan. So impian, nanti sebelum umur 23 kau kena ada kedai sendiri, ada jenama sendiri. So tercetuslah Cendol House. Inilah dia vision daripada anak-anak muda kita sekarang ni. Tak sangka di umur 23 tahun dia dah ada vision dah untuk nak buka kedai sendiri. Okey, macam Anis kan. Kenapa Anis pilih cendol sebagai medium lah untuk nak buka bisnes? Kenapa cendol? Sebab satu, favourite Anis sendiri, rata-rata kalau kita musim panas kita haus. Betul. Panas lah mana nak cari. Betul, Langkawi ni pula memang hangat, lip-lip, bahang. Hangat, panas, bahang. So Anis pilih cendol ni sebab satu, tradisi. Semua golongan tua muda suka. Betul. Lepas tu satu lagi, cendol ni bukan sekadar orang cakap pemanis mulut, tapi nostalgia dan kenangan orang tua-tua dulu kan buat cendol ni sendiri. So Anis nak bawa rasa cendol ni yang versi orang muda cakap lebih mantap, kualiti dan terpayah. Lebih Gen Z, okey? Ya, Gen Z. Gitu. Okey, macam kita tahu cendol lah kan. Macam kita dekat luar Kedah, luar Langkawi semualah, dia orang panggil cendol. Tapi dekat Kedah ni kita tak panggil cendol, kita panggil cendoy. So macam nama Cendol House tu kan, kenapa Anis pilih Cendol House sebagai nama branding lah kedai Anis? Cendol House tu gabungan cendol dan house lah kan. Sebab kita pergi mana-mana macam panas, house lah. So kalau house je ingat cendol. Cendol House. Yang kau pula ingat Cendol House ni dia boleh jadi cendol rumah. House rupanya rupa-rupanya Cendol House ni cendol dahaga. Okey. Sebenarnya dahaga ingat cendol, nak mana ingat cendol. Rupa-rupanya Cendol House, bukan Cendol House, tapi boleh je dua-dua kan. Sebab memang menu-menu kat sini memang cendol dan juga ada laksa. Bau laksa, seriously, tak nak cakap apa. Mantap. Memang bau mantap. Saya terbau pun macam, bila nak habis interview ni nak makan. Boleh? Boleh. Okey, dari segi konsep lah Anis, apakah yang membezakan kedai Anis dengan kedai cendol yang lain? Konsep Anis bawa konsep yang simple, tenang. So orang datang sekali nak main lagi. So dia minimalis je. Sebab akak tengok pun tadi memang ramailah tadi pengunjung kan. Kita nak baru nak start ni je dah ada orang masuk, orang keeper masuk dengan cuaca yang panas ni kan. So konsep dia adalah simple, mudah dan cepat. Ya, betul. Betul tak? Orang makan sekali tu teringat sedapnya bikin rindu. Tagline kita. Yes. Betul, dia punya tagline sedapnya bikin rindu. Dah sedap, rindu lagi. Esok kalau balik rumah, rasa rindu, nak makan lagi. Betul. Okey Anis, macam mana reaksi pelanggan Anis setakat ni lah? Ada tak macam pelanggan yang
bawa kiranya memori manis, tiba-tiba macam adalah something yang buat awak Teruja ke terharu? Setakat Anis buka channel house ni, alhamdulillah semua positif. Yang kita dapat, kami makan cendol ni rasa macam tok dengan mak kami buat sendiri. Orang dulu-dulu rasa macam makan kat rumah, bukan beli cendol sekadar jual, tapi kita masak dari hati yang ikhlas nak serve dekat orang. Okey. Rasa Cendol ni siapa yang buat? cendol ni siapa yang buat? Semestinya mak saya dengan penuh kasih sayang. Okey. Memang daripada Otai, okey? Ya, daripada Otai. Dan dulu memang mak dengan ayah memang menceburi bidang perniagaan jugalah kan. So turunlah ke anak dia yang kecil molek, cantik dan rajin ni. Okey. Sebagai usahawan muda kan, macam mana Anis membahagikan masa antara bisnes dan kehidupan peribadi? Macam okey, sekarang ni kita tahu bila kita tengah muda ni, jiwa kita muda kan, kita mesti rasa macam nak hang out lagi, keluar dengan kawan-kawan apa semua. Tapi macam Anis, sebab Anis dah buka bisnes, awak kena committed lah. So macam mana awak membahagikan masa tu antara menjadi seorang dewasa dan juga untuk membahagikan masa untuk buat bisnes ni? Awalnya susah juga sebab tengok kawan-kawan seronok keluar, betul. tapi kita nak cari duit. Tapi dengan niat satu je, sebab nak membanggakan kedua mak ayah. Nak mewarisi perniagaan diorang. Jadi Anis simpan, tak apalah, biar ada orang keluar, kita cari duit, tapi nanti dah ada kita pula keluar. Ya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Macam tu lah kita nak dengan anak-anak muda kita sekarang ni, untuk terapkan satu matlamat. Mula-mula kita penat-penat dulu. Betul. Nanti dah slow-slow, pelan-pelan kayuh kata. Pelan-pelan kayuh. Time tu apa pun nak, yes. You can achieve whatever you want. Betul tak? Okey, macam dari pengalaman Anis sendirilah, apa tips yang penting untuk mereka yang baru nak mulakan bisnes macam tu? Tips dia satu, konsisten, percaya pada diri sendiri. Sebab Anis awal tu pun takut. Sebab Anis fikir Anis tak ada modal, Anis tak cukup ni, tak cukup tu. Tapi tak. Yang mana kita ada dulu, kita run je. Contoh ada sikit, jalan je sikit. Yang penting konsisten, percaya dengan diri sendiri. InsyaAllah Allah memudahkan. Okey, macam Anis, apakah dugaan dan cabaran yang Anis hadapi setakat Anis buka bisnes ni? Daripada dulu sampai sekarang, apakah cabaran-cabaran yang tough lah yang Anis pernah lalui? First cabaran semestinya kewangan lah. Sebab Anis buat semua ni dengan modal sendiri. Sikit, pelan-pelan, tak ada pinjam duit kat siapa-siapa atau susahkan mak ayah. And emosi teruk jugalah. Terganggu juga. Sebab yelah, betul ke boleh buat ni, betul ke semua. Tapi percaya dengan berkat doa mak ayah, percaya dengan diri sendiri. Sumber inspirasi Anis adalah daripada mak dan ayah lah. Okey, dan banyak support daripada mak dan ayah. Itu penting ya. Sebab bila mak dan ayah kita support kita, kita lagi rasa bersemangat untuk teruskanlah apa yang kita perjuangkan. Betul tak Anis? Betul. Okey Anis, apakah perancangan Anis untuk Cendol House selepas ni? Mungkin ke nak tambah cawangan ke? Okay, sekarang ni kita ada dekat Temoyong satu. Kemungkinan ke nak buka kat Kuah ke, dan kemungkinan ke nak buka kat Cenang satu ke, dekat belah-belah Kebekar ke? Ada tak mungkin perancangan macam tu? Buat masa sekarang Ani nak fokus dekat Temoyong ni dulu, nak bagi mantap lagi. Untuk perancangan buka seterusnya ada dengan izin dia. Tapi sekarang kita fokus sini and kita dah bawa masuk laksa kan. Nak bermacam lagi menu, mungkin bihun sup. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, kalau dekat sini sebenarnya Langkawi lah. Memang kalau snacking, kita akan snacking laksa, bihun sup. Itu memang dua makanan yang selalu memang Langkawian akan minta lah. Kalau lebih-lebih lagi bila petang-petang macam ni tengah panas-panas, lepas tu bila ada cendol pula, dia melengkapkan segala-gala yang kita nak. Perfect. Macam daripada segi harga, sebab akak tengok kan, memang ada banyak jenis cendol kat situ. Kita ada cendol house biasa, cendol pulut, cendol house cocktail, cendol house cincau, cendol house kacang, buah enau, aiskrim, tapai pun ada bahang.
Okey. Mangga, durian. Durian pun ada. Okey. Macam mana daripada segi harga lah? Macam mana Anis letakkan? Dari segi harga untuk klasik cendol house kita yang biasa, Anis letak RM7. Okey. Untuk sofa Anis berniaga, Anis cek bahan mentah, kos kering semua, Alhamdulillah. Semua golongan B40 to 20 boleh beli dengan klasik cendol biasa kita. Ya. Okey. So, kawan-kawan, ini cendol ni adalah mampu milik. Semua orang boleh cuba, boleh try. Okey, macam Anis boleh ceritakan pula tak apa pengalaman manis, pengalaman pahit untuk slow-slow pelan-pelan kayu kan dalam bisnes cendol house ni. Pengalaman pahit dulu Okay, first pengalaman pahit nak buka bisnes ni, ramai orang. Boleh ke modal tak ada kan? Nak jalan. Modal keral ni. Macam-macam orang hina caci sebab kita susah, tak ada modal. Okey. So Anis bermula dengan buka gerai tepi jalan, nak jual belakang bonek. Sebelum nak buka cendol house yang ada kedai ni. So Anis cakap tak apa, rezeki Allah tu ada. Memang fikir rezeki Allah dengan doa mak ayah lah. Tapi dengan berkat sabar, ada rezeki berjaya juga. Ada kedai sendiri kan. So bolehlah dalam masa sama banggakan mak tengok ni. Hari tu orang cakap kat saya macam-macam yang ada kedai sendiri. Walaupun sederhana kan orang cakap, tapi Alhamdulillah, betul lah ada kedai sendiri kan. Dah lah di umur 23 pula tu. Okey, macam mana pula dengan pengalaman manis? Paling manis. Pengalaman manis, Alhamdulillah lah dapat supporter customer yang baik. Komen yang positif, mak ayah, family, adik, abang, kawan-kawan. So dia orang cakap macam, uish, saya tak percaya lah. Betul. Hang Sebab boleh buat kedai kan? Ya, masa mula-mula tu memang orang akan percayalah macam boleh ke hang. Lepas tu lama-lama bila benda dah jadi, terus macam jadilah. Macam itulah. Pelajaran kita boleh belajar daripada sini adalah jangan putus asa. Betul. Biarlah orang nak cakap apa pun, tapi kita tetap berusaha. Betul. Okey, akhir sekali lah. Apa nasihat Anis kepada anak-anak muda di luar sana yang macam Anis juga, yang ingin buat bisnes seperti Anis juga? Firstly, anak muda seperti saya, semestinya tak lari daripada kita nak seronok, nak enjoy Tapi satu je, kita fikir masa depan. Mak ayah, kalau ada modal kecil, run je dulu. Jangan fikir kena tunggu banyak, tunggu sempurna, baru nak rantak. Walaupun kecil, terus je. Yang penting jangan putus asa, percaya rezeki Allah, percaya diri sendiri dengan tawakal lah. Okey. Itu dia kita punya pengusaha muda, usahawan muda yang kecil, molek, cantik, perfect lah daripada segala seginya. Nur Rain Farhanis binti Muhammad Fauzi. Okey. Dan dengan ini kami akhiri Radio Business dan juga Biz On Air kita pada hari ini, dan semoga kita semua dapat inspirasi daripada kisah Anis pada hari ini, dan kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye bye.